Hai guys, hari ni kita nak buat prank. Jadi tadi aku dah ajak diorang pergi makan ayam gepuk. Diorang ni memang tak makan pedas. Aku nak deal dengan abang tu untuk selit yang paling pedas tu bawah nasi diorang ni. Betul tak? Ijim ni? Tengok betul. Ramen. Janganlah marah. Aku tak sabarlah nak tengok muka diorang. Jom. Okey, diorang semua dah order. Diorang order sama biasa-biasa je. Tapi sekarang ni kita nak order kan untuk diorang yang luar biasa sikit. Ayo, bawa makan betul? Makan. Set A 3, 4 lah. Pedas? Okey, 2 tu buat extra spicy tapi letak cili tu bawah nasi dia tau. Letak cili tu bawah nasi dia tau. Okey. Yang lagi 2 tu biasa je. Okey. Terima kasih. Tapi yang 2 tu kena jaga-jaga tau. Apa ni? Share. Kan? Razaqna wa qina azabannar. Amin. Allah makan sumtu. Tak, Bukan. dah. Ui, cerdak. Ada artwork ke je? Kasi pun artwork juga. Itu lagi ada teruknya. Real Betul food. Betul tak? Dia tak hangus. Tak hangus, tak terbakar. Tak. Kenapa tak gaul? Tak boleh buat makanan macam tu. Kenapa? Kita orang dekat US tak buat macam tu. US. Oh. Kalau nak sambal aku ambil. Adalah kata-mata. Tapi Kerja-kerja nak. kucing ya. Kalau Sarawak Ije orang apa? Orang Melayu ke? Apa dia? Thailand, Korean. No. Malanau. Kabut kat bila. A bit of. Kenapa kaya tu? Ha? Aku bila. Jangan record. Kenapa? Kau kenapa? Kau tak makan pedas ke? Tak tahan? Makan. Tapi tengah semua ni. Oh. Tengah semua ni. Oh. Kalau Melana orang laut. Oh ya. Faham? Okey. Merah gila. Ni. Menipu muka merah. Dia ambil apa? Biasa kan? Biasa kan? Ijim ni? Pedas? Ijim ni? Pedas? Pedas? Aku kena tidak pedas lah. I tak bilang kepedas sangat. Ya? I rasa macam like if I eat spicy things, I will get hallucination. Dia high pula. Kenapa benda semacam makasih? Belum. Dia tak tahan lah tu. Asal makin pedas. Gila. Ni. Kak Jin, Ramen ke ni berdaging? Pedagi. mana benda lagi? Ni pedas lagi daripada ramen. Ramen kasi boleh makan. Ui, ramen tu tak boleh makan tu. Makan Sebab one go. I bukan Korea kan? Ramen yang boleh makan one go. Ya tak? Tengok betul. Ramen Berpeluh-peluh. I'm done. Betul ke pedas biasa? Biasa lah. Asal pedas kan? Pedas juga lah. Dia pun tak habis, dia pedas. Apa babi? Nak. Tak. Merah tu lah. Ya. Kenapa? Apa nak ke? Gaul. Aku ludah. Tak, kau tak payah ambil sambal tu. Kau dengan kicap je. Buatlah. Kenapa sos aku ni macam ada kat sini? Ada kat Kat mana? bersembunyi. Banyak sangat. Dia betul. Patutlah pedas babi.
Tersembunyi ke? Kita ada extra sambal. Extra apa? Mana ada? Dia terjatuh lah je. Tadi dia jatuh ke sini. Ha, pelik kan? Dari Perlis ke Kedah macam tu. Dari Perlis ke Kedah macam tu. Dalam ni pun ada sambal. Mana tengok? Bawah nasi. Mana je? Mana ada? Ni. Kau tengok ni. Dah macam guna berapi, kau faham tak? Cili mengalir masuk bawah. Dia berlalu lah. Ni macam kita orang ni ada ke? Ha? Ada. You punya. I dah gaul sekali. Ni cili lah. Oh, ni pun ada tau. Bawa apa tengok? Bawah tu ada lagi lah. Ya, tapi memang betul lah bawah tu ada. Tatap atau saya. Ha? Tatap mata saya. Dia tetap mata pula. Pedas sangat aku tak tahu. Pedas ke? Tak. Aku tak tahu sambal tu dia boleh pedas. Aku tak tahu sambal tu dia boleh pedas. Jangan. Abang dia punya ada je sambal. Ha? Dia baru gaul. Mana ni? Ya dah. Tak Ya. ada bawah nasi. Rasa dia kan letak sambal. Dia mengalir ke bawah. I tak rasa macam tu. Okay. Kita tanya. I tak rasa. Tambah nasi, Tengok tambah video nasi. tu nanti. Tambah nasi, Tengok tambah video nasi. tu nanti. Tengok video tu nanti. Kau tengok merah tu adalah tanda guna berapi. Ni dah meletus. Mon. Mon. Cili memang pedas. Dia memang pedas. Yang tak best tu cili bawah nasi. Kena air je. Ada boleh. Sumpah ada boleh. How's the food guys? Ayam gepuk dia sedap. Tapi saya rasa macam ada something. Macam ada something. Habis tak tahu? Something wrong. Something wrong. Kicap ada cili. Teh ais ada cili. Ais Semua kosong ada ada cili. cili. Bawah pinggan ada cili. Bawah pinggan tak tahu. Tapi rasanya bawah nasi tu ada cili je. Bawah nasi tu ada cili. Cik EJ, macam mana yang gepuk? Kita bagi real food ni. Tapi still ada trust issue macam mana? Real food. Tapi dia macam Maksudnya je, once we broke the trust, it will be hard to fix. yes, betul. Tapi once we broke trust with fit, kita figure things out. Kita figure things out. The silver lining behind The silver this lining. thing. What is the silver lining behind it? Please explain. Contohlah, jangan menilai dari luaran. Kita kena korek kat dalam. Kebenaran terselah. Apa kebenaran yang anda jumpa? Tu yang warna merah-merah ni. Ni lah kebenaran. Korang dah tengok muka dia orang perlu-perlu tak tadi? Jadi kalau korang ada idea yang kita orang boleh buat, korang boleh bagi idea-idea dekat komen. Jangan lupa like, share, subscribe and janganlah marah. Haha, bye-bye.